Alright, assalamualaikum, apa khabar semua? Semoga kalian sihat-sihat selalu. Okay, so malam ni kita nak buat pemasangan kita punya rim Excel. Alamak, tak beritahu projek seterusnya. Sorry. Rim RCB. Ringgit. Okay, so kita nak pasang tayar dulu. Okay, kita akan tengok Syami yang akan buat pemasangan lah. Alright, so untuk geng-geng ZGT, cahaya saya ni. Okay, untuk geng ZGT, kalau hampa nak mudah, ni saya buat kajian sikit lah. Dia kata kena pakai rim Y16 ABS. Tapi ada je yang pakai rim Y15. Okay, tak faham ni pasang ni. Saya memilih untuk pakai rim Y16 ABS lah. Okay, tayar saya pakai tayar ESR. Saya tak boleh pakai tayar ESR lah. Syami pakai tayar ESR lama dah. Dia pakai tayar ESR dekat dia punya RR. Dia katanya corner sedap ni. Kira lah. Terbaik. Oh, tak baik untuk ya. Okay, so kita akan cubalah tengok rim ni macam mana. Okay, kalau hampa tengok rim ni pun dia 5 lubang. Okay, 5 lubang. So sama je 5 lubang dengan tu. So boleh pakai. Dari situ tapak disk, tapak ABS, dia pun lekat sekali dekat dengan disk. So tak ada masalah, kita buka ni lagi, kita pasang je. Alright. So adakah dia betul-betul PNP ataupun kena adjust? Hari saya record video, kita tengok adakah dia betul PNP ataupun kena adjust. Berikut pun tanpa ABS lah. Okay, so lagi satu ni yang saya buat sedikit lah kajian lah. Dia kata lepas dia tukar rim, dia tukar disk RSX, dia kata bawa slow meter dah dapat 16. Macam mana tu? So dia beritahu untuk model-model yang ada ABS ni, lubang-lubang ABS ni ada function. Okay, maksudnya kalau hampa pakai lubang-lubang ABS maybe yang banyak lubang kot, so meter dia gelong. Ada yang kata tukar sprocket depan dia gelong. So kita akan try. Saya pun nak tukar sprocket, hanya nak tukar sprocket belakang. Nak pakai sprocket 37, lepas saya kekalkan 14. Okay, kita tengok nanti macam mana. Nanti kita lihat dia punya result dia macam mana. Okay, kita dapat kita masuk tayar dulu. Okay, dekat bengkel kami berita dah siap. Kalau yang main tukar tayar, kami pakai cungkir lah. Kalau hampa rasa sayang, hampa rasa risau takut calak, hampa pasang tayar saya siap, buat pemasangan. Kalau contoh nak main pasang kat bengkel kami lah. Okay, di dalam garaj. Saya tak jual combo lah, sebab saya tak simpan barang. Kalau hampa nak apa beli. Tapi total saya habis semua benda ni hampir RM800. Hampir. Tu pun beli kat Shopee. Kalau beli kat kedai saya tak pasti. So kalau geng ZGT yang nak main orang buat sekali, siap turun fork. Okay, turun fork apa semua, nak pasang apa semua, kena bayar upah lah. Hampa buat main barang-barang, insyaAllah kita atok tu ya. Okay, turun fork saya betul siap, kami potong bracket. Saya tak tukar yang batang chrome RS, sebab tu dia cost, so kita potong lebih okey. Alright, so jom kita mulakan kerja. Tak kira apa-apa, saya record. Alright, let's go. Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Double ABS. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine
geng. Dah settle pemasangan. Hai. Capang pun hilang, set mirror pun hilang. Saja buka ya. Okey. So semalam dah settle pemasangan. Okey, dah settle pemasangan apa semua. So ni siang lah, lagi malam nak buka bengkel. So ni dia hasilnya. Saya tak sure lah kalau hampa tengok lawa tak lawa dalam kamera ni. Tapi kalau betul-betul color dia ni, kalau tengok mata saya ni nak kata ngam sangat pun tak berapa nak ngam sangat. Tapi tak apa, nanti kita make up lagi. Okay, kita bagi peluang. Sebab saya tak pernah lagi nak pakai rim warna-warni di Alif Fitri ni. Kita apa, kita cuba dekatkan. Okay, so ini dah. Sini bentuk dah Z15 GT. Cover set ada hijau. Patutnya saya nak cari rim color hijau. Tapi tengoklah, mana tahu nanti kita tiba-tiba ubah angin ke rim ni, kita spray color hijau ni ke. Naik lah. Saya naik lah sebab dia ada color hijau kan. Tapi tak apalah. Orang kata apa, sekarang ni zaman purple, lain purple dulu lah. Kotak lagi kan. Tak cuci ni dia. Okay. Rim memang betul-betul PMP. Saya kisah cerita apa yang kena modi sikit. Okay. Memang PMP benar. RCB. Tayar pun cun-cun 70-90 depan. Dan juga belakang paling cantik ni sebenarnya geng. Cuma kotak sikit lah cover rantai. Tak cuci lagi. Biasalah bawa boleh ride kan. Purple. Rantai pun colour purple lah geng. Rantai tongkau purple. Cover purple. Skru saya ambil silver. Saya tak ambil semua purple. Kalau tengok purple lah. Nampak ada punya combination dia. Saya tak tahu lah dalam video ni apa nampak colour pink ke colour purple. Tapi memang colour purple. Cuma ni purple gelap sikit. Ni dia macam purple cerah sikit. Ni purple gelap sikit. So nampak macam pink. Tapi bukan pink, dia purple. Tongkau macam purple. Saya rasa kalau hampa biasa beli, hampa tahu lah. Okay, tayar macam biasa ESR saiz 80-90. Alright. So saya tak main semua purple sangat lah. Kalau hampa tengok kombinasi colour dia, ada silver, ada purple. Okay. Kalau kita main purple sangat pun tak cantik. Kita main silver purple. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Pasal lawa. Okay. Cun elok lah. Tapi tak ada seringan lagi. Ni tak ejah-ejah betul lagi. Tapi ni boleh cari lagi nak pergi ringan. Tapi ni kita tak tunjuk kat hampa adakah ianya PMP atau tidak. Memang PMP. Okay. So untuk bahagian belakang, hampa ambil balik semua bush apa semua. Hard sprocket, saya pakai hard sprocket daripada Y15 lah. Okay, so sekarang ni sprocket saya sprocket 4 skru, 4 lubang lah. Okay. Kalau original dia pakai 5 kan ada lubang, saya lupa lah. Dia macam pakai macam Y. Yang ni dia pakai 4 lubang. So geng, suara tak pernah ada kan. Semalam raja sampai tak kapat sok. Memang barai sikit. Okay. So hard sprocket hampa beli je hard sprocket Y15. Lepas tu nanti buka rim standard, ambil getah dalam tu, buh dekat rim ni. Okay, pasang tu biasa. Dia punya bush dalam semua pakai balik. Okay, cuma nak mudah rim macam saya beritahu, hampa pakai rim Y16 ABS. Okay, Y16 ABS. So belakang PMP semua, buka semua elok, cun-cun. Atau kepok sikit memang masuk cun elok semua dah. Okay, so tak ada masalah. Serius tak ada masalah. Okay. Cuma saya pakai sprocket 45. Okay, belakang tak ada masalah. Hampa pakai sprocket LC lah kan, macam biasa. Okay, depan. Okay, untuk ZGT ni depan, hampa tak boleh pakai sprocket depan Y15. Hampa kena pakai sprocket depan RS. Sebab apa? Sub gearbox dah memang besar. So sama macam RS besar. So kalau hampa nak beli, contohlah kalau hampa nak set up sprocket, nak beli 15 ke, nak beli 14 ke apa kan. Okay, set up sprocket. Depan tu hampa beli yang contoh 415 RS punya, pasang cun. Tak ada masalah. Okay. Sprocket saya belakang 37, depan saya tak mahu cerita. Depan saya ada cam, ada cukai cam lah. Belakang 37, depan saya ada cai sikit. Saya tak mahu cerita lah. Saya sampai tak try. Okay. So ini dia. Dia kalau ikutkan tengok colour dia memang tak apa nak naik sangat. Tak mana ni backlight lagi tak nampak lawa. Dia tak apa nak naik sangat sebab cover set dia colour ni. Tapi slow-slow kita buat, tak ada masalah. Saja tak pakai colour ni. Okay. Alright, untuk bahagian depan. So untuk bahagian depan saya rasa ni gelap. Kita duduk belah ni. Okay, untuk bahagian depan rim ni, okay, PMP, disc pakai balik. Okay, disc tak ada masalah. Disc anda boleh pakai balik. Disc pakai balik macam biasa. Okay, depan PMP, ambil je dia punya getah-getah ni semua balik. Cuma dekat ABS dia, okay, ABS dia ni, dia tombol kecil tu dekat jari saya nampak apa kan. Ataupun ABS di sini. Ni, hampa kena ambil washer. Sebab apa kalau hampa tak ambil washer, dia belagar kat sini. Bila hampa kunci ketat je tayar ni,
Dia kan belakang ni kan. So hampa lapik washer sikit, bagi dia jarak sikit, bagi dia nak detect jarak sikit, ngam-ngam macam tu. Okey lah tu. Okey. So simple lah untuk pemasangan. So senang kata kalau untuk Y16 ABS, memang pemasangan dia memang PMP. Okey. Pasang and pergi. Dia bukan yang payah, dia mudah saja. So tak ada masalah. So apa boleh try untuk Y16. Tapi kalau apa nak pakai rim macam rim Y15, apa nak pakai disc yang 4 lubang kan, bukan cari disc saya RSX. Disc RSX 255. Lepas tu ada ABS semua siap, baru okey. Itulah ceritanya. Okey. Sangkut ke ni? Alamak, kena dah. Ayo. Ini tak salah saya ni. Ini yang ni macam ni. Okey. Boleh tak? Alamak, kena ejah lagi. Tak apa, lagi dia ejah lagi. So ini dia. Nanti ada lagi nak backup ni. Okay, saja bang side mirror nak tengok nak garang tak garang. Tapi garang juga kan, orang boleh nas. Bang side mirror garang. So saya tak tahu lagi buat sedap tak sedap bawa tayar ni. Okay, hari ni saya rasa sedap ya. Okay. So apa komen Zat? Apa lagi yang kita nak buat? Nak make up apa lagi? Okay, buat masalah kita nak make up dulu. Memang saya saja sengaja pilih colour purple. Sebab selama ni kalau saya beli rim tak gold, hitam. Lepas tu colour rim purple saya jarang beli lah. Lepas tu beli ikut colour cover set. Kalau kata biru, biru. Kalau merah, merah. Saja main purple belakang ni memang lawa purple ni. Ni kalau arm CNC pun lawa. Tapi abang komen sikit kombinasi colour apa yang cantik, ataupun saya pun dah ada beberapa idea yang saya nak make up. Nanti kita make up bagi lawa. Dia kotak ni, nanti kita cuci asal baru lawa. Alright. Okay lah. So saya rasa pun video pun sampai sekarang ikut. Terima kasih menonton. Okay, ini ialah rim RCB. Dan macam biasa kalau nampak cari rim ni apa semua ni, saya rasa dekat description pada saya dah letakkan beberapa link produk yang ada ni. Saya letak apa boleh beli kat situ, tak ada masalah. Saya tak rasa pun apa boleh support saya. So insyaAllah nanti kita akan keluar untuk test tayar 70, 90, 80, 90 adakah sedap. Dengan ratio sprocket yang saya dah cai sikit ni. Saya pakai, saya turun banyak ni. Belakang saya pakai 37. Itu kan standard 42. Saya pakai 37, depan ada rahsia sikit. Nanti kalau dah ngam baru saya cerita. Okay, adakah ratio ni sesuai untuk ZGT dengan cara saya bawa. Okay, sebab motor standard dia seronok dia main motor standard, kita boleh layan sprocket lah. Tak perlu nak pick-up outspec. Layan sprocket, kalau ngam top speed mesti keluar. Alright. Okay lah. So saya berasa video sampai sekarang ikut. Apa-apa pertanyaan boleh komen kat bawah, nanti saya akan jawab satu persatu. Alright. Jumpa apa semua next video. Assalamualaikum. Bye bye.